Assalamualaikum. Yuk Pulu Nenek, hari ni kita mula buat kuih ya. Kuih tart. Yuk masuk dapur, masak sama-sama. Ini butter ya anak-anak, room temperature ya, suhu bilik. Dan dikacau-kacau-kacau ya butter tu. Sudah boleh masukkan itu susu pekat manis ya. Nenek bikin separuh adunan saja. Jadi nenek letak 1,5 sudu besar ya, dan dikacau-kacau-kacau sehingga rata saja. Okey, tak payahlah kembang sangat. Masukkanlah kuning telur sebiji saja. Dan dikacau-kacau-kacau sehingga rata. Sudah boleh ya masukkan juga esen vanila ya. Kalau tak ada yang vanila cair ni, pakai esen vanila kristal yang serbuk tu pun lagi bagus ya anak-anak. Dan sudah boleh dikacau, kacau sehingga rata saja. Okey, macam gitu. Sudah boleh masukkan tepung gandum ya. Masukkanlah sedikit demi sedikit. Setelah itu sambil dikacau. Okey, buatlah seterusnya sehingga habis. Nampaknya adunan sudah berat ya anak-anak. Nenek gunakan tangan dan diuli-uli ya. Uli sehingga adunan ni tidak melekat di sekeliling mangkuk tu. Okey, buatlah seperti begini. Okey, sudah boleh dicana ya. Nenek tinggal lumaca. So nenek punya penggulung yang untuk roller tu semua dah tak ada, semua dalam kotak. Jadi nenek gunakan apa yang ada ya. Sudah boleh diterap. Nenek cuba menggunakan terap ni, nampak kecil dan cantik, tapi terlalu kecil ya. Setelah nenek cuba, kecil sangat. Pakailah terap yang biasa nenek gunakan untuk kuih tart tu. Yang ini terlalu sangat kecil ya, macam main-main saja biskutnya. Kan kecil betul kejadiannya. Tukarlah pakai acuan biasa. Itu inti tart ya. Nenek dah siap gentil bulat-bulat ya. Jadi nak buat cepat. Begitulah kan. Kecil sangat. So kita tukar, gunakan acuan yang biasa ya. Itulah kejadiannya. Besar sedikit, kan itu kecil. Tak apalah, gunakan aja yang acuan lama tu, yang biasa. Dan terap ya sehingga habis. Okey, nenek tak tunjukkanlah. Tengoklah apa saja yang ada. Nenek tak ada tempat penggiling tu, semua dah simpan kat dalam kotak. Tak kuasa nenek nak keluarkan. Jadi pakailah apa yang ada kat rumah. Okey, ini rumah anak nenek tumpang. Jadi apa saja yang ada kat rumah dia, itulah yang nenek pakai. Dan teraplah sehingga habis ya. Setelah semuanya diterap sehingga habis, bolehlah isi inti ya. Nenek tak payah tunjuk lah ya. Dan bakarlah 170 mengikut oven anak-anak ya. Kat rumah ni ovennya kecil ya. Jadi nenek gunakan 170 selama 20 minit ya. Kalau oven anak-anak bagus, dia 15 minit aja sudah boleh ya. Tengoklah ovennya comel saja. Jadi lambat sikit nenek bakar ni. Alhamdulillah, sudah siap juga ya kuih tart ni. Terima kasih sudi kemari. Salam sayang. Nanti hari raya singgahlah sini. Okey.